Bos? 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 Apa dia? Saya nak tanya sikit ni. Bos, saya nak pinjam duit boleh tak? Pinjam duit? Sejak bila company amalkan benda macam ni, Tapi saya betul-betul perlulah, bos. Kalau tak, saya tak dapat balik kampung, bos. Lina, you nak apa sebenarnya? You baru masuk kerja 1 tahun tau. Jangan bukan-bukan, Kereta saya rosak lah, bos. Saya nak repair. Repair kereta pun mau pinjam duit? Tak boleh. Bos! Bos! Bos, tolonglah. Saya betul-betul perlukan duit 4,000 tu. 4,000? You biar betul. Itu gaji 1 bulan tau. Kereta you repair apa? Kereta T20 ah? Betul, bos. Tak tipu. Spare part sekarang mahal. Steering rack, drive shaft, tower arm, itu semua dah 3,5. Itu tak termasuk lain-lain lagi. Macam tu je 4,000? Tak nak. Bos, Apa lagi? kalau tak, saya pinjam 800 boleh tak? Janji saya dapat bawa family saya balik kampung. Naik bas pun tak apa. Itu bukan maksud saya. Saya boleh bagi you duit. Tapi spare part itu mahal sangat. Berbaloi ke? Tahu tak? Bos, ini yang you minta pagi tadi. Nah, you pakai ini. 2,000 boleh kau tim. Murahnya. Brand apa ni, bos? Boleh pakai ke? Nanti kalau cepat rosak, macam mana? Makan modal lagi. Inilah fikiran korang. Asal murah je tak ada kualiti. Asal mahal je barang tu bagus. Nina, brand ini sejak tahun 2008 tau. Bos, Apa lagi you mau? pasal pinjam duit tadi, kata still kena repair. Kena pakai duit juga. You cuba cek phone. Wah, dapatlah, bos. Kena potong bulan-bulan ke? Tak payah. Itu duit raya awak. Betul, bos. Baiknya. Bagi repair kereta tu. Hati-hati balik kampung ya. Baik, bos. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya, Lina. Selamat Raya, bos.